Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Nur Amni Huda binti Muhammad Ashraf akan membawakan liputan rangkuman aktiviti Kem Lestari Generasi Madani peringkat Negeri Kelantan pada tahun 2025. Mari kita saksikan rangkuman aktiviti pada hari yang pertama. Kami dari kumpulan 1, slogan kami, barang terbuang jadi berguna. Barang terbuang jadi berguna. Kami dari kumpulan 2 dan slogan kami, sayangi alam sekitar. Sayangi alam sekitar. Saya rasa amat berbangga dan rasa amat seronok. Sebab apa? Saya dapat mengajak anak-anak generasi Madani untuk sama-sama melestarikan alam sekitar kita. Okey, alam sekitar kita ni tanggungjawab kita bersama. Hari ini ialah hari kedua untuk Kem Lestari Generasi Madani peringkat Negeri Kelantan bagi sesi 2025. Sekarang kita berada di Jeram Mengaji Agro Resort untuk aktiviti keempat iaitu eksplorasi alam. Kembali lagi kita ke lokasi asal SK Panggung untuk aktiviti seterusnya. Sampai di sini sahaja liputan rangkuman aktiviti bagi program Kem Lestari Generasi Madani peringkat Negeri Kelantan bagi tahun 2025. Diharapkan kita menjaga kelestarian alam bersama untuk generasi yang akan datang. Bye-bye!